Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai satu rahmat kepada sekalian alam. Sadaqallahu azim. Yang dihormati pengurusi majlis yang dimuliakan pimpinan yang berhormat. Nah, ada yang berhormat ni. Masya-Allah, minta maaf. Kenapa? Dia cari doktor masuk ni, dia dah balik. Lama tak jumpa doktor. Seterusnya sidang hadirin hadirat tuan-puan yang dikasihi semua. Kalau ikut jadual masa dah habis Masa dah habis ni. 5 minit lagi tinggal. Sebab saya ikut tengok tadi 10.45 berhenti. InsyaAllah saya akan bentang dengan cara mudah. Sebab kalau serius sangat dia jadi panjang. Saya akan bentang dengan mudah kertas Al-Fadhil Ustaz Mukhtasnid. Dan sebelum daripada kita masuk kepada kertas ini, pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kita wahyu daripada langit. Dan wahyu ini menghidupkan kita di dunia ini. Walaupun Allah Ta'ala pernah kurniakan sebelum daripada Allah Ta'ala turunkan wahyu, Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita suatu yang seolah-olah dia pun adalah wahyu, iaitu akal fikiran. Ulama kita sebut hampir-hampir akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini adalah seorang Nabi. Itu hebatnya akal yang membezakan kita daripada seluruh makhluk, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Itu kehebatan akal. Dan kehebatan akal ini Allah Ta'ala tunjukkan di dalam Al-Quran. Tanpa Nabi pun akal boleh mengesan kewujudan Tuhan, walaupun Tuhan itu tak nampak. Itu hebat akal. Dia bukan hanya boleh buat telefon, jam dan sebagainya, teknologi sains ni. Bahkan akal, dia duduk seorang-seorang, dia boleh berfikir-fikir sampai dia yakin bahawa Tuhan ni mesti ada. Cuma dia berhenti situ. Sebab dia tak tahu nak sebut Allah. Itu saja. Dia tak tahu nak sebut bahawa Tuhan itu adalah Allah. Ya? Maka datanglah wahyu. Wahyu itulah yang mengajar manusia, Tuhan yang engkau cari itu bukan matahari, bukan pokok besar, bukan itu, tetapi Tuhan itu adalah Allah. Maka kita akan tengok dalam pengajian Islam kita, dalam semua sudut yang kita bincang, kita akan dapati kerjasama yang rapat di antara wahyu dengan akal. Dan itulah yang menyebabkan hidup ini penuh nikmat. Apabila kita berkongsi menikmati ketuhanan itu dengan akal kita, kita menikmati kehidupan. Kecuali orang yang tak guna akal itu untuk tujuan yang besar tersebut. Dia guna akal hanya untuk berseronok dengan kehidupan dunia, maka dia hanya mengecapi nikmat yang terlalu murah, tak padan dengan kurniaan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Terima kasih kepada Allah. Kemudian terima kasih kepada PAS, kepada parti PAS yang menjadi jamaah Islam, jamaah ummah di Malaysia yang paling berani untuk bercakap mengenai pelaksanaan hudud, pelaksanaan hukum kanun jenayah syariah yang telah lama terbatal, yang telah lama tertangguh ditinggalkan oleh ummah semenjak daripada penjajahan Barat ke negara kita dan seluruh negara umat Islam. Dan kita tahu bahawa semenjak 1000 tahun lebih undang-undang Islam ini berjalan,
berjalan bersama dengan seluruh syariat agama. Atas lagi. Boleh, letak sini lah. Boleh ke? Siapa nak pegang? Nak pegang. Dia nak pegang. Siapa nak pegang? Tak dengar tapi. Ini jasa PAS yang perlu kita syukuri. Sama ada tuan-tuan semua ada yang UMNO bagi, tak kira lah, terima kasih lah pada PAS. Kerana inilah jasa. Bahkan sampai hari ini ada jemaah-jemaah Islam, ada ulama-ulama, doktor-doktor yang masih lagi saksi. Kita terpaksa berbahas untuk meyakinkan mereka dan meyakinkan umat bahawa ini masanya untuk pelaksanaan kanun jenayah syariah di bumi Malaysia. Kalau tak yakin sangat dengan Malaysia, inilah masanya di Kelantan. Dan yang kita nak bercakap ni pun kita banyak khususkan kepada kanun yang bising saya dua. Itu yang dua. Kita terima kasih pada PAS. Yang ketiga, kita terima kasih pada UMNO malam ini untuk kali yang pertama. Kita terima kasih pada UMNO kerana alhamdulillah saya dua ni, kerana ucapan menteri dia dan disambut oleh TPM, PM menunjukkan reaksi positif untuk pelaksanaan kanun jenayah syariah. Dan walaupun kita tahu bahawa parti-parti politik ni dia bergerak dengan tipu daya, PAS nak tipu UMNO, UMNO nak tipu PAS, biasalah ya. Tipu daya dalam banyak sehingga timbul kesangsian. Apa yang PAS kata UMNO tak yakin, apa yang UMNO kata PAS tak yakin. Tetapi apabila UMNO yang konsisten lawan hukum Islam ni, tiba-tiba dia secara berani menawarkan kepada kerajaan Kelantan untuk membenarkan pelaksanaan ini, maka mula-mula riak tak yakin tu adalah macam biasa kita panggil ini tujuan politik. Tetapi selepas kita melihat reaksi tindakan selepas itu semakin positif, meyakinkan kita bahawa UMNO ni nampak bersungguh. Walaupun ada tujuan politik dia, tetapi dia dah panggil. Hari ni dia dah benarkan TV bercakap, siarkan forum wacana mengenai hudud. Dan dia dah panggil mufti, dia dah panggil profesor-profesor yang sebelum ini ketakutan, sekarang ni semua berani. Semua berani. Kenapa? Kerana ada lesen hijab daripada Putrajaya. Dulu merah, sekarang ni dah jadi hijab. Akhir sekali dah berani. Maknanya kalaulah tiba-tiba UMNO tipu, maknanya teruklah tidak faham dah tipu. Tok Mufti pun kena tipu. Sebab Tok Mufti pun dah jadi berani, hak penakut pun jadi berani nak bercakap dengan itu. Tiba-tiba UMNO tipu, maknanya seluruh rakyat Malaysia kena tipu. Ini hebat UMNO lah, dia boleh tipu semua. Tapi saya yakin UMNO tidak sehebat itu untuk menipu rakyat Malaysia. Dan kita terima kasih dan semoga ianya berjalan hinggalah sampai masanya kita bawa ke Parlimen, dan semoga dia memberikan satu nafas untuk kita yakinkan umat Islam di Malaysia, untuk kita yakinkan umat Islam di Malaysia bahawa Islam ini adalah rahmatan lil alamin dalam semua sudut. Baik, yang pertama mukadimah yang kita nak mula ialah saya nak sebut mengenai tiga lebih kurang ya, mengenai hikmah. Pertama, hikmah Allah menurunkan syariat. Itu satu ya. Yang kedua ialah hikmah dalam banyak-banyak syariat ni ada kanun jenayah syariah. Hikmah apa? Allah Ta'ala turunkan undang-undang berkait dengan jenayah. Dan yang ketiga ialah kita bercakap mengenai hikmah, mengapa hukumannya begini-begini, rotan, bunuh, apa lagi, rejam dan sebagainya. Kita akan tengok tiga tu. Dan dia sahabat-sahabat semua, tuan-tuan boleh tengok dalam kertas ini. Cuma di peringkat awal ni saya nak syarah dulu mengenai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ayat yang Al-Fadhil Ustaz bawa di mula-mula. Pertama kita tahu yang Ustaz sebut sini, Allah Ta'ala ni kita belajar tauhid, dia memiliki segala kesempurnaan. Sifat-sifat yang menjadikan Allah Ta'ala ni, dia adalah Tuhan, layak menjadi Tuhan. Kenapa dia layak? Kerana dia sempurna.
Orang yang tak sempurna, dia tak layak jadi Tuhan. Dia maha melihat, segala-galanya dia lihat. Dia maha berkuasa. Kalau ada dia berkuasa semua, tiba-tiba ada satu je dia tak ada kuasa, maknanya sudah ada orang yang terlepas daripada pandangan dan kuasanya. Maka dia tak layak jadi Tuhan. Layaklah kan nak jadi Amerika, kan nak jadi apa, boleh. Tapi nak menggelarkan diri sebagai Tuhan, tak boleh. Maka untuk manusia memahami wujudnya Tuhan, maka manusia juga perlu memahami wujudnya satu kuasa yang maha sempurna. Maka kita kata tak ada. Kita bandingkan, tak ada yang sempurna, semuanya cacat kecuali satu. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan kalimah Subhanallah. Subhanallah itu maknanya maha suci daripada segala kecacatan. Maka mahal kalimah Subhanallah dalam Islam. Mahal kalimah Subhanallah. Alhamdulillah, kita belajar kemudian. Saya nak sebut Subhanallah, mahal dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu kita belajar Isra Mi'raj. Allah Ta'ala guna perkataan Subhana banyak. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah daripada syirik yang mereka lakukan. Orang Nasrani, orang Yahudi kan, dia kata Allah Ta'ala ni ada anak, kau ni ada tiga, ni ada macam-macam sifat-sifat kemanusiaan itu dia letakkan pada Allah. Allah Ta'ala kata maha suci aku daripada apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Aku yang sempurna dicacatkan dengan sifat-sifat aku ada anak, aku ni tidur, aku mengantuk. Itu. Maka Allah Ta'ala dalam Quran kita akan baca perkataan Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Baik. Apabila ini Tuhannya, Allah yang sempurna, maka apakah yang akan lahir daripada kesempurnaan tersebut? Kita belajar Allah Ta'ala bila dia zat yang sempurna, maka lahirlah daripada zat ini perbuatan-perbuatannya yang sempurna. Itu yang penting. Orang yang hebat akan melahirkan tindakan yang hebat. Betul? Boleh yakin ya? Seorang Perdana Menteri, bila kita duduk begini kan, tangan kita ni duduk seorang-seorang, teh. Ada. Kita buat apa tu? Saja tak tahu nak mikir apa. Ada. Tapi kalau Mahathir duduk begini, ada tu dia nak katak siapa? Musuh hitam ke siapa? Kenapa? Kerana otak dia ni tidak sia-sia. Otak kita ni kaki duduk bergedik. Teh. Buat apa tu? Tahu nak buat apa tak? Tapi bagi seorang yang hebat, pergerakan dia tu, anda tengok kan, Obama kan, dia keliling pun orang masuk TV. Dia kejam mata pun masuk TV. Kita ni puas ada keliling kejam mata, tak masuk-masuk. Sebab apa? Sebab kita tidak hebat. Maka siapakah yang lebih hebat daripada Obama? Daripada cari menuju pada Allah. Maka segala yang lahir daripada Allah adalah sempurna. Boleh? Itu mudah ya. Segala yang lahir daripada Allah adalah sempurna. Sebab itulah kita beriman kepada satu lagi. Sebab kita iman pada Allah, kita beriman dengan qada dan qadar. Kita beriman pada qada dan qadar Allah. Perbuatan Allah yang telah Allah Ta'ala tanda dulu sampai habis, awal dan akhir. Apa dia maksud beriman pada qada dan qadar? Maksud dia ialah khairihi wa syarri. Baik buruk daripada Allah dan semua daripada Allah adalah sempurna. Allah Ta'ala tiba-tiba duit kita, Ustaz Dan sebut tadi, Akademi Al-Rashidin dia semalam kena habis RM5,000 dia kan. Ada. Jeng otak dia, aduh serabu. Hudud tak jalan lagi. Ada. Itu daripada Allah. Bagi seorang Muslim, dia menerima dan dia yakin ada hikmah dia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak buat sesuatu yang baik maupun buruk, kecuali ada suatu hikmah yang tersembunyi, yang kalau kita tahu ataupun tak tahu. Kalau kita tahu, Alhamdulillah, kita cepat, kita panggil apa? Relief. Kita punya perasaan kita, nampak dah hikmah. Kalau tak nampak, ya Allah, aku serah pada Engkau, aku tahu apa yang Kau berlaku pada diri aku ni baik. Kita tunggulah apa yang baik. Itu hebatnya seorang Muslim. In asabatu sarra syakar, wa in asabatu dharra sabar. Kalau mari baik, dia bersyukur. Kalau mari yang buruk, dia bersabar. Dan kesabaran itu adalah miftahul faraj. Kesabaran itu adalah kunci kepada pelepasan dan kejayaan. Jadi sekarang ni apa yang mari daripada Allah? Semua penciptaan dunia, alam ni adalah makhluk Allah, semuanya baik.
Dan yang terbaik untuk umat manusia ialah turunnya wahyu. Turunnya wahyu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Puji-pujian, kita pujilah. Puji ni maknanya syukur. Yang baik kita syukurkan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, Alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihi alkitab. Puji-pujian, terima kasihlah buat Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, wahyu. Maka turunlah wahyu. Maka wahyu turun kepada manusia. Mengapa? Daripada kesempurnaan telah turun. Allah Ta'ala yang bersifat sempurna telah menurunkan kesempurnaan kepada siapa? Kepada manusia. Mengapa perlu turun kepada manusia? Jawapan dia kerana Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan tidak sempurna. Betul tak? Kita ni paling hebatlah dalam banyak-banyak makhluk. Betul tak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak-banyak makhluk Tuhan, manusialah yang paling hebat, sempurna. Tetapi Allah Ta'ala sebut, wa khuliqal insanu dha'ifah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah tu maknanya tak sebenar. Wahai manusia, kamu semua ni adalah fakir. Kaya mana kamu pun kamu untuk fakir, kata Allah. Maknanya manusia tak cukup. Maka manusia menjalani kehidupan, maka dia hiduplah sama-sama dia. Dan kita dapati manusia apabila hidup sama mereka, kehidupan mereka ni penuh dengan masalah. Masalah kezaliman. Mereka nak keadilan. Nah, yang zalim tu, yang jahat tu jahat lah, kerja dia buat jahat. Yang nak buat keadilan ni pun kadang-kadang dia melakukan kezaliman. Kenapa? Kerana tak sampai maksud yang dia nak. Dia nak berlaku adil terhadap 10 orang anak dia. Tiba-tiba dia tak kenal perangai anak dia 10 orang. Maka dia buat tu, dia kira habis. Tiba-tiba kesal daripada dia buat ni, ada anak dia yang rasa dizalimi. Dan memang betul. Kenapa? Kerana dia tak boleh kesal anak dia. Maka manusia itu lemah. Itu nak jaga anak 10 orang. Apatah lagi nak jaga sebuah kerajaan. Nak jaga sebiji bumi sebagai khalifah di muka bumi. Tak sempurna manusia. Walaupun manusia diberi kehebatan akal yang saya sebut tadi kan, akalnya hebat, maka diturunkan wahyu untuk menyempurnakan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nabi Adam diciptakan, dimasukkan dalam syurga. Bila Nabi Adam turun ke bumi, Allah Ta'ala tahu Nabi Adam akan berhadapan dengan kehidupan yang penuh masalah. Tidak di syurga lagi, di bumi yang penuh masalah. Maka Allah Ta'ala titipkan bersama Adam hudan, petunjuk daripada Allah. Malaikat Jibril akan sentiasa turun kepada Adam untuk menyampaikan petunjuk. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk ini daripada Adam sampailah cucu dia terakhir kiamat, siapa yang ikut petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, fala yadhillu wala yashqa. Dalam surah lain Allah Ta'ala sebut, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka apabila dia menumpang wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wahyu diturunkan, untuk mudah kita faham, wahyu ni bersih, bersih daripada Allah. Bila wahyu turun, maka dia membina satu sistem kehidupan. Sistem ini dinamakan syariat. Boleh dinamakan syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Ta'ala kata, dulu-dulu, nabi-nabi dulu sampai sekarang, masing-masing ada syariat yang Allah Ta'ala tetapkan. Syariat ini bukan bererti 30 juzuk Quran. 30 juzuk ni asal saja. Ulama kata 30 juzuk ni adalah wahyu. Syariat ini adalah apa gabungan di antara akal dengan wahyu. Nampak ya? Syariat ataupun fake atau syariat, fiqh atau syariat ini, itu adalah gabungan akal dengan wahyu. Allah Ta'ala buat turun satu ayat je, tapi akal tu fikir siapa dia boleh membina hukum yang macam-macam berpandukan kepada wahyu yang satu ayat ini. Boleh? Ini. Jadi sekarang ni kita dapati bahawa Allah Ta'ala, apa hikmatnya Allah Ta'ala menurunkan syariat? Hikmat dia mudah, adalah untuk menjadikan kehidupan ini sempurna. Itulah maksudnya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Boleh ya? Ada lagi nak syarah tapi hari lain, sebab banyak lagi nak syarah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu maksud dia. Baik. Yang kedua,
Mengapa dalam banyak-banyak syariah itu, kalau kita baca buku fiqh, kita belajar buku fiqh ni bermula daripada tajuk apa? Taharah kan? Manusia ini dia kena bersih. Memang Allah Ta'ala sukakan bersih. Maka apa-apa nak mula kena bersih. Maka belajarlah taharah. Daripada taharah sampailah tajuk terakhir dalam kitab fiqh. Apa dia? Anak betul ingat dah. Banyak sangat dah. Siapa tahu? Siapa? Dr. Takiri tahu? Jihad. Kalau saya ingat dalam kitab fiqh apa? Fiqh saya sabik ke apa? Fiqh sunnah tu rasanya jihad. Ataupun mungkin saya bukan jihad. Ada lagi kitab juzuk lain. Tak apalah. Semua ni dalam banyak-banyak semua tu bermula taharah, sembahyang, kita sebut ulama, kita sebut kan, akidah pun termasuk dalam syariat, binaan akidah, lahir Syiah, lahir Mu'tazilah, macam-macam, semuanya daripada wahyu yang difahami dan tak difahami. Lahirlah akidah, bercakap mengenai akidah. Kemudian mengenai ibadah, kita belajar ibadah yang bermula daripada taharah tadi. Kemudian kita masuk mengenai apa lagi, akhlak. Kita masuk belajar mengenai muamalah. Kita masuk belajar mengenai ahwal syakhsiyah, mengenai munakahat kehidupan rumah tangga. Kita belajar mengenai hubungan politik ni dalam negara dan luar negara. Dia panggil apa? Diplomatik kan? Diplomatik. Semua ni kita belajar. Dalam banyak-banyak tu ialah dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada satu dia panggil hukum jenayah. Apabila manusia melakukan jenayah, yang muamalah tu muamalah lah. Apabila muamalah tak betul, dia jadi jenayah. Dia bertukar jadi jenayah. Kesalahan, melanggar tata susila muamalah sesama manusia, mencipta jenayah. Dia berjual beli, tiba-tiba dia tipu. Dia berjual beli, tiba-tiba dalam masa tu dia mencuri, dia makan riba dan sebagainya. Dalam banyak-banyak kesalahan itu ada yang dikategorikan sebagai jenayah, sebagai satu jenayah. Jadi mengapa Allah Ta'ala turunkan dalam wahyu dia ni, Allah Ta'ala mensyariatkan ada wahyu yang berkait dengan jenayah. Termasuklah kita sebut tadi, yang kita belajar hari ni, ada yang kita namakan hukum qisas, yang bersekali dengan diat, kita kena bayar qisas dengan diat. Ada yang hudud, sekali dengan hudud ni apa? Takzir, kita belajar takzir. Semua ni berkait dengan hukum jenayah. Dia mudah je. Saya ambil satunya untuk mudah. Kerana manusia tak dapat selesaikan, dan ada yang manusia dapat selesaikan masalah. Dan yang tak dapat selesaikan masalah ini, kalau tak diselesaikan, sampai bila-bila manusia akan hidup susah. Tak ada yang sempurna dalam kehidupan. Maka kerana manusia tak mampu berfikir itulah, maka Allah Ta'ala turunkan untuk membantu manusia. Dan apabila kita belajar mengenai hukum jenayah, hukum jenayah ini, kita akan jumpa ulama kita sebut dulu. Allah Ta'ala sebut, ini hak aku dan ini hak manusia. Dan hukukullah, hukukul ibad, hukum Adam, anak Adam. Boleh? Sebenarnya jenayah ini apa kait dengan Allah? Allah Ta'ala duduk di langit, kita tak tahu apa hak Allah Ta'ala. Tapi mengapa Allah Ta'ala namakan dia ini hak Allah? Macam zina. Zina ni hak budak lelaki tu dengan budak perempuan lah. Apa kait dengan Allah? Sebab Allah Ta'ala bagi. Ini pun. Dan mengapa membunuh? Tadi saya dengar jauh-jauh Dr. Takiri sebut mengenai pasal qisas kan? Tiba-tiba membunuh ni dia tak sebut hak Allah, dia panggil hak manusia. Bukankah bunuh ni nyawa hak Allah? Tiba-tiba dimasukkan dalam kategori tidak hak Allah. Bila tuan belajar ni, dia mudahnya hak hamba ialah hak yang manusia boleh urus sesama dia. Dia tidak berkait dengan masyarakat. Kesalahan itu tidak melebar kepada masyarakat. Selesaikan sama-sama sendiri. Adapun hak Allah ialah hak manusia juga, tetapi dia
dia melebar kepada orang ramai. Mana kalau tak selesai ni, rosak masyarakat. Rosak masyarakat. Misalnya kita membunuh. Membunuh ni kenapa? Kerana balas di antara dua individu. Betul tak? Katakanlah di kampung ni ada berlaku kejadian membunuh. Maka kejadian membunuh ni, orang yang membunuh selesailah. Kenapa? Orang yang aku marah tak, aku dah bunuh. Adakah selepas dia bunuh dia akan pergi bunuh orang lain? Tak ada. Nampak tak? Dia selesai. Maka dia tidak merebak kepada masyarakat. Tetapi kalau bunuh ramai-ramai, macam merompak kan, merompak ni boleh. Maka rompakan yang berlaku ni ada kesan tak pada masyarakat? Yang punya ada kesan. Kenapa? Kerana dia soal harta. Dan rompakan ni memang niat dia nak merompak, bukan setempat. Dia bukan berdendang dengan orang tu, memang dia nak harta. Jadi harta ni bukan duk dia orang yang dia rompak tu saja, orang lain tu. Maka merompak ni dia tak jadi hak Adam, dia jadi hak Allah. Kenapa? Kerana dia berkait dengan masyarakat. Begitu juga zina. Begitu juga qazaf, mencuri. Kalau ada seorang yang mencuri ni, alhamdulillah dah tak kena kat tangan lagi kan. Kalau ada seorang mencuri, adakah dia mencuri sehari? Kemudian dia tak curi dah? Dah. Bila dia berjaya curi satu malam ni, satu hari dia tak nak mencuri dah. Alhamdulillah, alhamdulillah dah. Apa ni? Aku dah berjaya. Dah, aku dah berjaya. Maka dia, aku mencuri ni kerana tak cukup duit. Dah, maka dia ada dapat duit RM1,000. Aku tak nak mencuri dah, inilah jenayah aku paling akhir. Satu hari dia tak akan ada duit pula. Allah Ta'ala buat begitu. Sebab dia ni tak ada duit juga, confirm kerana dia malas dan sebagainya. Satu hari dia tak ada duit. Bila dia otak dia sumbat, apa dia fikir? Dulu aku mencuri berjaya, aku nak mencuri sekali lagi. Akhir sekali mencuri itu menjadi tabiat. Dah pencuri ni kalau kita belajar, ni kita ni kalau ustaz-ustaz yang duduk biasa mengajar di sekolah, duduk asrama kan, dia tahu bila sebuah asrama tu mencuri, bila kita tangkap pencuri tu, budak-budak sekolah ni, kita akan dapati cek memang dah jadi tabiat dia. Daripada rumah dia lagi duk curi mak ayah tu. Adik-beradik dia, abang dia curi. Dan bila mencuri dia jadi tabiat, dia jadi apa? Macam dadah ni, apa yang tertagih. Kena selesaikan, kalau tidak rosak masyarakat. Maka Allah Ta'ala tahu bahawa ada di antara jenayah yang boleh diselesaikan oleh manusia, ada di antara jenayah yang tak boleh diselesaikan oleh manusia. Maka yang boleh diselesaikan oleh manusia, Allah Ta'ala serah pada manusia. Nama dia otak. Otak tu kan, hak separuh wahyu tadi, separuh kenabian saya sebut. Manusia buat undang-undang. Undang-undang ini dinamakan takzir. Undang-undang ini dinamakan takzir, iaitu undang-undang yang manusia guna otak. Kalau tu hakim tu cerdik, alhamdulillah dia akan melahirkan hukuman yang baik. Ada? Kalau jenis tu hakim coklat hack orang dia. Ingat coklat hack. Kalau hakim jenis ni, maka akan lahirlah hukuman yang pelik-pelik. Akan lahirlah hukuman yang pelik-pelik. Begitu juga pemerintah dan sebagainya. Banyak mana yang Allah Ta'ala serah pada otak manusia. Kesalahan ni kan banyak. Betul tak? Kesalahan banyak. Hak paling mudah, saya nak sebut mudah. Kematian di Malaysia ni kenapa paling banyak? Kan orang tak nak mati kan? Tiba-tiba mati. Kenapa? Kanser ke kemalangan? Jalan raya. Kemalangan dah. Kemalangan jalan raya. Kanser pun banyak juga. Tak siap saya. Tapi nak lawan kemalangan jalan raya ni, memang payah. Di Malaysia ni memang kalau nak masuk syurga cepat memang kena accident. Apa hukuman ni? Ada panggil bunuh tak sengaja. Tapi kesalahan lalu lintas ni tak apa semua. Ada satu kesalahan yang kebanyakannya adalah takzir. Langgar lampu merah, betul tak? Jangan sentuh tubuh lah. Jangan sentuh tubuh. Bila sentuh tubuh tadi, dia berkait dengan kisos. Nampak tu? Sebab tubuh ini benda yang paling penting dalam hidup. Dr. Takiri sebut tadi, yang pentingnya roh di dalam, nyawa. Tapi nyawa tak boleh kecuali kena ada tubuh. Maka tubuh tu menjadi penting. Jadi jangan jenayah yang menyentuh tubuh.
Kerana itu Allah Ta'ala akan tetapkan. Tapi jenayah lain, langgar lampu merah, apa-apa yang kat jalan raya, atas rumah kita, anak buat silap begini, marah pada bini, ada tak hukum hudud suami isteri? Tak ada kan? Lepas tu yang jual beli, kita berjual beli, ekonomi, sosial, boleh kata Allah Ta'ala tak sentuh. Semuanya diserah pada mahkamah. Otak engkau pandai-pandai lah, Allah Ta'ala kata. Maka jadilah undang-undang. Undang-undang tu tercipta dengan sendirinya, disebabkan oleh otak manusia. Otak manusia ni tahu, kalau tak ada undang-undang, kita akan hidup seperti binatang. Sebab binatang ni tak ada undang-undang. Maka manusia mencipta undang-undang sejak dulu lagi, ribuan tahun. Tinggal lagi setara mana ketamadun dia masa itu. Dalam banyak-banyak ni, apa semua, ini saja berapa 5-6 yang Allah Ta'ala sebut direct dalam Al-Quranul Karim, yang kita namakan hukum hudud qisas. Nampak tu? Baik, hak kita nak bincang hak ni lah. Mengapa dalam banyak-banyak wahyu itu ada 6-7 yang Allah Ta'ala turun direct? Jangan guna akal lah. Kalau kamu guna otak, fikir juga kesalahan ni. Jenayah ni kalau kamu nak selesaikan dengan otak, Allah Ta'ala garanti kamu tak akan selesaikan. Maka Allah Ta'ala turunkan. Tujuan dia apa? Bukan untuk mengkhianati akal manusia, tetapi untuk membantu akal manusia. Kita ambil contoh. Mencuri. Dunia mana boleh selesai mencuri? Sebab mencuri ni paling payah. Tadi saya dengar, kita kerja sebulan, kita yuran 5,000 yuran al-Rasyidin tadi. Dia bagi 5 minit habis 5,000. Akhir sekali kita kena bayar gaji guru. Dan tak boleh nak kesan siapa mencuri. Susah. Dunia moden, CCTV penuh, tapi mencuri semakin banyak. Sama banyak masih CCTV, lebih banyak lagi. Tak selesai. Disebut dulu, masa orang duk bahas, di Rusia mencuri ke banyak. Di Rusia pernah, macam mana lah, saya baca tentang Rusia. Dia sebut Rusia masuk penjara. Bila masuk penjara, keluar penjara makin kuat mencuri. Macam Malaysia ini. Malaysia ini tiru Rusia 50-60 tahun lepas. Hari ni Malaysia, Rusia tak boleh. Bila kita tangkap pencuri, kita sumbat dia dalam penjara, pencuri amatur akan jadi pencuri profesional. Dia masuk universiti. Belum ni dia curi motor, bila keluar dia curi kereta. Masuk lagi, daripada curi kereta, dia curi bank. Jadi mencuri masuk, tebuk bank dan sebagainya. Memang begitulah di mana-mana. Bahkan ada filem, boleh duit berjuta-juta ringgit, ajar bagaimana nak mencuri merompok. Filem pun ada. Orang tengok filem, oh begini cara nak mencuri, dia pun pergi amalkan. Dan di Rusia disebut, akhir sekali dia tak tahan, masuk penjara. Akhir sekali dia kena tanggung banyak mana bajet negara habis kerana penjara. Akhir sekali Rusia buat keputusan, ini 50-60 tahun lepas. Pencuri tangkap, hukuman dia adalah tembak mati. Kenapa macam mana? Tembak mati. Selepas penjara apa lagi? Hantar buat negeri, curi sana pula kan? Tak selesai. Dan tolong buktikan apakah hukuman pencuri yang paling berkesan. Daripada dunia tak boleh nak tunjuk. Sebab dunia yang semakin moden semakin banyak mencuri. Ada negara yang payah tak mencuri. Itu kita cek dari sudut lain. Macam Jepun. Jepun ni payah nak mencuri. Sebab dia cukup. Dia tak tahu. Orang Jepun dia tak tahu nak buat apa dah. Dia tahu. Dia jadi apa? Dia suka bekerja sampai dia pelik. Allah Ta'ala buat dia pelik. Jadi orang nak berdakwah di Jepun tu, dia kena ilmu pelik sikit. Sebab orang Jepun ni pelik. Bila dia bekerja, dia tak nak berhenti. Kita ni tengok, lambat 2 jam nak balik. Konten serta. Dia dah bos tak suruh buat kerja pun dia nak buat kerja. Itu orang Jepun pelik. Jadi itu cerita lain. Macam contoh dia, ini kita belajar hikmah mengapa Allah Ta'ala turunkan kanun jenayah syariah mencuri. Okey, kita ambil satu mudah. Zina, belum lagi rogol. Rogol di Kelantan ni heboh saya dulu kan. Bawa Kelantan ni rogol beramai-ramai. Kejut saya baca. Kawasan Tasik Anwar Musa, sama lah di mana-mana.
Zina ni, semua orang tahu zina ni buruk. Zina ni buruk. Walaupun dia manis, sedap, seronok, tambah-tambah hak tak kahwin lagi ni dia rasa sedap je. Sedap. Dan hak dah kahwin dah lagi-lagi dah rasa sedap. Cepat dia cuba kan. Semua sedap. Maka manusia berzina untuk menikmati kenikmatan tersebut. Tapi dia tahu zina ni adalah kotor. Dan dia akan bertambah tahu zina ni kotor bila dia kahwin. Bila dia kahwin, sempurnalah hidup dia. Maka suami akan rasa, kalau dulu dia semua anak dara orang dia gomor, tapi bila dia dah habis seorang sebagai isteri dia, dia tak nak walaupun isteri dia ni dipandang oleh lelaki lain. Sebab apa? Sebab dia melihat kepada 5 minit lagi. Oh ya, dahsyat. Saya ingatkan sampai 12. Okey. Baguslah, saya pun dah nak habis. Apa ni? Apa saya sebut ni? Zina itu. Isteri betul tak ada. Isteri, bila dia jadi isteri, kalau dulu dia tak kira semua jantan dia nak main FB, main Twitter kan. Dia layan belaka semua, tapi bila dia kahwin, maka dia tak nak suami dia kecuali berurusan dengan dia seorang. Allah Ta'ala bagi 4 pun, tak kira 4 pun naksa. Kenapa? Kerana dia nak jaga kesucian. Dia rasa dah tubuh dia ni suci, kehidupan ini perlu kesucian. Maka alangkah buruknya zina. Ini bukan manusia muslim, semua manusia dia rasa kotornya hidup. Tetapi oleh kerana mereka tak mampu melawan nafsu, apa tu? Maka keburukan itu mereka tutup. Mereka hidupkan nafsu merajai kehidupan mereka. Maka kita tengok di barat, di mana-mana zina ini halal sehalal-halal. Dan dia memberi kesan yang paling buruk dalam kehidupan manusia. Orang cerdik sebutlah buat buku macam mana pun orang tak pakai. Kenapa? Kerana manusia tak mampu untuk mengurus bagaimana nak mengelak manusia untuk menjadi mulia dengan meninggalkan zina. Carilah undang-undang mana, carilah negara mana. Tak ada. Kecuali negara Islam. Kecuali negara Islam yang mati-matian. Walaupun undang-undang hudud tak berjalan, kita sebut. Kitalah yang berusaha untuk meyakinkan masyarakat Islam tinggalkanlah zina. Dan tak ada dakwah meninggalkan zina lebih daripada dakwah para ulama yang ambil daripada Quran. Tinggal lagi Allah Ta'ala hina. Tuan-tuan nampak? Allah Ta'ala menghina orang Melayu, Allah Ta'ala menghina orang Arab, yang apabila Allah Ta'ala turunkan penawarnya mereka tak nak guna. Maka berlakulah kerosakan. Dan statistik menunjukkan kerosakan anak Melayu lebih teruk daripada non-Melayu. Tambah-tambah non-Muslim tak kira, dia berzina bagi dia tak apa dah. Tapi kesan buruknya dilihat pada anak-anak orang Melayu. Tak ada cara lain. Manusia tak mampu nak fikir kecuali Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan hudud pada zina. Kita ambil satu lagi, arak. Arak sama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Arak ni baik ke buruk? Manusia duk bahas sampai hari ni. Tapi semakin cerdik, semakin orang akan jawab arak ni buruk. Tak boleh lari dah arak ni buruk. Walaupun ada baik dia sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tetapi yang buruk lebih teruk. Tapi manusia tak ada sebuah kerajaan yang mampu mengharamkan arak. Mereka yang paling cerdik, tamadun paling hebat di dunia hari ini, dunia moden ni Amerika. Mereka sampai mereka berfikir untuk mengharamkan arak. Hebatlah mereka ni. Awal 90-an dulu. Awal 1900 dulu. Dia laksanakan sebuah undang-undang mengharamkan arak. Tetapi apa berlaku? Mereka tak boleh buat apa-apa. Penyeludupan arak semakin teruk masuk Amerika. Orang tak nak pakai undang-undang. Akhir sekali mereka membatalkan undang-undang tersebut. Hari ini arak sebagai hidangan istimewa daripada sebuah jenayah yang begitu teruk dijadikan hidangan istimewa. Menghalalkan kenapa? Kerana mereka tak mampu berbuat apa-apa. Allah Ta'ala datang mengharamkan. Kita tengok bagaimana arak Allah Ta'ala dengan wahyu itu menyempurnakan kehidupan umat Nabi Muhammad. Apa ni? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga. Yang tiga yang terakhir. Yang ni ada dalam kertas. Saya tak payah ulas. Yang ketiga ni nak sebut mengapa rotan. Mengapa orang zina rotan. Mengapa perempuan yang dah kahwin kena rejam.
mengapa Allah Ta'ala mensyariat minum arak kena watan, mengapa yang bunuh kena qisas. Dan qisas sepatutnya bunuh ni bunuh sungguh dah, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala tawarkan, tapi kalau ahli keluarga si mati nak maafkan, boleh. Mengapa begitu? Ringannya nyawa, adakah nyawa boleh dijual beli? Itu soalan dia kan. Ringannya nyawa, boleh maaf. Mati ni, tiba-tiba mak dia kata, saya maafkan. Adakah mak ni tak reti nak nilai nyawa anak dia? Itu hikmah dia dibincang dan salah. Apa semua? Dia ada 2-3 perkara. Boleh baca dalam Ustaz Mukhtar sebut. Yang pertama, mengampunkan dosa. Semua ini bila berjalan hukuman apa-apa sekali, walaupun sakit sekalipun, seorang Muslim dia akan rasa, aku redha hukuman ini kerana hukuman ini mengampunkan dosa yang teruk tadi. Kalau dia kena libas, kena watan, ataupun kena apa-apa oleh kerajaan, dan betul-betul undang-undang kerajaan tak ada kaitan dengan Quran, dia tak boleh rasa bahawa dia telah diampuni dosa. Sebab ni, sebab apa ni? Ini UMNO punya watan. Dia tak rasa ampun dosa macam mana? Dia tak rasa. Dia tak rasa. Itu satu kelebihan. Yang kedua, nakalan min Allah. Nakalan tadi apa makna? Mencegah. Puas hati. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah. Jangan kamu kesian belas. Maka Allah Ta'ala memberi hukuman yang keras. Sampai hari ini non-Muslim yang tak puas hati dengan undang-undang hudud di Kelantan ni, DAP ke, PKR ke, gerakan ke apa yang tak puas hati ni, semua antara hujah mereka ialah orang Islam ni suka sangat hukuman yang barbarian, yang apa kasar dia ni, kerak tangan, ini hukuman zaman itu. Kita kata dia nak hukum macam mana? Mencuri yang merompak nak hukum macam mana? Hukum hak berjalan ni, semakin orang merompak, semakin orang mencuri. Dia bolehlah kesian, tapi Allah Ta'ala bagi juga ikat. Kenapa? Kerana pencegahan. Pencegahan. Orang yang tak buat lagi jangan buat. Orang yang dah buat dah jangan ulang. Kerana penyakit ni saya sebut tadi, dia berulang. Dia jadi tabiat. Dia akan berulang. Bila dia buat ni, dia buat lagi. Akhir sekali, kena sebiji, dia akan berhenti. Dan lagi dia panggil tarbiyah. Tarbiyah dan semua. Kemudian kita akan pergi kepada hikmah syarat-syarat. Jadi Ustaz Mukhtar sebut dalam ni. Keadilan Islam. Hikmah. Mengapa pendakwa, yang dakwa tu, dia kena ada syarat dia. Dia kena ada syarat dia. Mengapa kena Muslim misalnya, nak jadi saksi, kena Muslim, tak boleh non-Muslim, kena berakal, kena dia sebut. Apabila kita tengok tuan-tuan semua, sistem undang-undang Islam ni berjalan, kita akan dapati bahawa tidak ada sebuah undang-undang yang mengumpulkan hikmah yang banyak kecuali undang-undang Islam. Dan belajarlah tok-tok lawyer mana yang belajar, lawyer kita peguam je, belajarlah semua undang-undang. Yang bincang mengenai hikmah, mereka tak jumpa. Mereka hanya jumpa kesalahan, bagaimana nak hukum. Hikmah tak dibincangkan, tak pernah dibincangkan dengan sempurna sebagaimana perbincangan itu wujud dalam kanun jenayah syariah. Saya rasa setakat itulah, rasanya telah sampai maksud yang saya nak sampai, walaupun mungkin tak sampai yang tuan nak. Tapi itu saya ucap tahniah kepada kehadiran yang bermula daripada petang tadi, yang insya-Allah semua ni saya sebut kejayaan kita umat Islam. Kita bersyukur pada semua pihak yang telah memberikan masa dan ruang, termasuk pada kerajaan UMNO yang memang kita marah hari-hari ni. Tiba-tiba kita nak terima kasih bab ni, kerana alhamdulillah dengan keterlibatan kerajaan dalam TV, dalam akhbar dibincang. Esok pun Yadim panggil, semua sekali dia panggil untuk bincang, khusus non-Muslim pun dia panggil. Jentera kerajaan tu wujud, insya-Allah makin orang dengar, walaupun ada yang menghina, walaupun ada yang tak puas hati, tapi apabila wahyu ini dibentangkan kepada manusia untuk akal berfikir mengenai wahyu, insya-Allah dia akan menghasilkan keputusan yang positif kepada kejayaan pembangunan negara kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.